saya ada satu soalan. Kenapa Cik dari tadi panggil dia Ace? Dan bukan dia panggil X ya? Ya, saya bukanlah. Mana ada Ace? Dari tadi dia panggil X. Saya rasa awak tu yang salah dengar. Betul tu, X. Awak ni sebenarnya kursus Ace ke? Bukan tadi Pendragon tu? Saya tahu dah. Ini semua salah cikgu sebab asyik panggil nama tu. Ya, kamu sembunyikan identiti ke? Maaflah. Edgar, saya merayu tolong jangan beritahu orang lain pasal ni. Sebenarnya saya langsung tak peduli pun siapa Kamin X. Apa yang saya nak dan perlukan cuma kekuatan dia je. Tapi sekarang ni lagilah saya perlu halang awak daripada pergi ke dunia belakang. Apa dia? Kurosuk Ace, saya kena cakap kan. Kalau awak ikut saya akan bawa awak pergi jumpa baby yang terkuat di dunia. Dan dia lebih hebat daripada Kimbo. Lagi hebat daripada cikgu. Takkan seronok kalau macam tu. Jadi sekarang ni kita berdua mahukan Ace. Rupanya, ya. Siapa nama kamu? Shirobushi Tenika. Shirobushi. Jadi baiklah, Mika. Kalau kamu belajar, kamu mesti fahamkan. Kita selesaikan masalah ni dengan baik. Sekarang mari kita tengok semangat baik siapa yang lebih kuat lagi antara kita berdua. Saya tak tahu apa semangat yang awak cakap kan. Tapi saya setuju kita selesaikannya dengan baik. Awak berdua tunggu dulu. Ini bukan keputusan awak berdua. Ace ni ahli persona tau. Dia takkan ikut sesiapa. Ikut main sekali. Awak pun dengar cakap saya. Kamu tunggu dulu, Ace. Lepas ni cikgu akan teman kamu berlawan. Tak apa. Mari main sekali, Ace. Apa dia? Kita semua patut tentukan sekarang. Semangat baik siapa antara kita bertiga dekat sini yang paling tinggi sekali. Termasuk awak, Ace. Saya setuju. Atau mungkin awak takut kalah kepada anak murid awak sendiri. Ya, baiklah. Ini perlawanan 3 penjuru. Kita bertiga akan melancar dengan serentak dan siapa yang masih berputar di akhirnya dikira pemenang.